Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kuliah T2S2 Perkuliahan 11 Pengkhususan Bahasa Melayu Elektif Sejarah akan membentangkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB interdisiplin bagi kursus SJHK 3223 dan juga kursus SJHK 3233. Terusnya, dalam pembentangan ini terdapat dua orang pensyarah pembimbing iaitu Puan Marlin selaku pensyarah bagi kursus SJHK 3233 dan juga Puan Farah bagi pensyarah kursus SJHK 3223. Dan barisan ahli pembentang yang terdiri daripada Amar, Ashraf, Afnan, Fatimah, Azinas dan juga Alia. Dalam pembentangan KPPB ini telah digabungkan kursus yang terlibat interdisiplin kursus iaitu dua kursus bagi SJHK 3223 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian dan juga kursus SJHK 3233 iaitu Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah. Baiklah, kita lihat apakah hasil pembelajaran kursus HPK bagi kursus SJHK 3223 iaitu Sejarah Lisan dan Pendokumentasian. HPK 1 menghuraikan secara kritis kaedah dan sumber lisan perkembangan sejarah lisan di Malaysia serta kategori sumber lisan. HPK 2 menghasilkan satu produk berdasarkan proses perancangan, rakaman dan penyimpanan sumber lisan ke arah peningkatan profesionalisme guru sejarah. Dan yang ketiga, menganalisis isu-isu pelaksanaan sejarah lisan di Malaysia bagi mengukuhkan bukti-bukti sesuatu peristiwa sejarah. Seterusnya, bagi hasil pembelajaran khusus HPK untuk kursus SJHK 3233 iaitu Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah, HPK 1 memperincikan kurikulum sejarah, dokumen standard kurikulum dan pentafsiran di SKP, pengurusan kurikulum dan guru sejarah berkesan. Seterusnya, HPK 2 menilai kandungan mata pelajaran sejarah, pentaksiran serta penerapan elemen kewarganegaraan dan juga nilai sivik. Dan HPK 3 membahaskan pengurusan kurikulum sejarah sekolah rendah dan ciri guru sejarah yang berkesan dengan meyakinkan. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada big idea untuk kedua-dua kursus iaitu SJHK 3223 dan juga SJHK 3233. Big idea untuk kedua-dua kursus ini ialah pengajaran sejarah berkesan berdasarkan sumber yang tepat pemakin generasi celik sejarah. Kita bergerak maju kepada essential question bagi pembentangan ini, iaitu yang pertama, bagaimana penggunaan sumber sejarah yang tepat menjadi teras kepada pengajaran sejarah yang bermakna dan berkesan. Essential question yang kedua, bagaimana ciri-ciri profesionalisme guru sejarah abad ke-21 dapat melahirkan generasi yang celik sejarah. Dan yang ketiga, sejauh manakah pengajaran sejarah yang berkesan mampu melahirkan generasi yang celik sejarah dan peka terhadap perkembangan dunia. Seterusnya, baiklah, terima kasih Amar. Untuk mencapai kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, kami menerapkan model yang pertama iaitu model 6C. Apa yang kami aplikasikan dalam model 6C ini? Semasa aktiviti PDP iaitu lawatan ke Museum Beruas Perak, lawatan ke Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia Luhut Perak dan juga pembinaan video kajian lapangan iaitu semasa lawatan di Perak, kami telah menerapkan C5 iaitu pemikiran kritis yang mana kami perlu menganalisis dan menapis maklumat agar relevan dan autentik. Yang kedua pula C3 kolaboratif. Kami bekerjasama secara sinergi dalam pasukan dan berkongsi tanggungjawab iaitu tugasan kumpulan dalam kod kursus SJHK 3223 dan juga SJHK 3233 kami diberi tugasan berkumpulan. Jadi dengan itu kami menerapkan C3 kolaboratif untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan. Seterusnya, baiklah, kami juga membual orang sumber iaitu alumni IPG KPI. Kemudian kami juga melaksanakan pembinaan platform PDP digital yang menggunakan Google Slides dan juga menghasilkan dokumentasi lisan secara digital, video rakaman, transkripsi dan juga book printer. Dalam ketiga-tiga aktiviti ini, kami telah menerapkan dengan jelas iaitu C pertama Sasya yang mana kami menerapkan integriti akademik dalam menjaga ketulinan sumber dalam etika penulisan. Kami memastikan data yang kami tulis dalam penulisan itu adalah data yang sahih, bukan direka-reka atau diciplak di mana-mana. Dan yang kedua pula, C2, kewarganegaraan. Kewarganegaraan, kami menerapkan C yang kedua yang mana kami menghargai IPG sebagai warisan sejarah institusi pendidikan negara dengan menemubual orang sumber IPG KPI. Kami menerapkan janji diri IPG KPI dalam diri kami dengan menemubual orang-orang sumber di IPG KPI ini. Dan seterusnya, C4, komunikasi. Apabila berlaku interaksi dua hala, kami dengan jelas melaksanakan komunikasi dengan baik yang mana kami menyampaikan dapatan sejarah dengan jelas melalui multimedia. Yang mana kami menghasilkan video rakaman, transkripsi dan juga book creator. Ini semua memerlukan C4 iaitu komunikasi yang jelas dan baik. Dan yang terakhir sekali adalah C6, creativity. Kami menggunakan creativity untuk menghasilkan naratif visual yang menarik menarik dalam bentuk e-buku yang mana kami menghasilkan book creator. Dalam penghasilan book creator, kami telah menggunakan C6, creativity dalam mencapai kriteria penandaan pensyarah dan juga menyelesaikan tugasan dengan baik. Jadi ini adalah model pertama, 6 komponen 6C yang kami telah guna untuk mencapai kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Fatimah.
Baik, saya akan menyambung dari segi model ke bentuk pembelajaran dalam KPPB ini. Jadi dalam model ini menekankan kepada 3 komponen utama iaitu rakan pembelajaran, pemanfaatan digital dan amalan pedagogi. Jadi dari segi rakan pembelajaran dan ditayangkan, pembelajaran berlaku melalui interaksi antara pensyarah dan rakan kuliah. Jadi di mana pelajar terlibat secara aktif melalui perbincangan bersemuka dan perbincangan secara dalam talian seperti Google Meet yang membolehkan ID itu dikongsi secara kolaboratif. Jadi manakala manfaatnya digital, dia boleh digunakan untuk menyokong pembelajaran. Contohnya merakam temu bual, audio, video dan gambar sebagai bahan pembelajaran. Ini membantu pelajar menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna dan autentik. Jadi seterusnya kita dapat lihat dari segi sudut adanya kami lakukan lawatan ke Muzium Baros Perak pada tahun lepas. Jadi dari sudut persekitaran pembelajaran itu pelajar belajar secara langsung dan suasana sebenar, bukan hanya melalui teori di dalam kelas semata-mata. Jadi pendekatan ini menggalakkan pembelajaran berasaskan pengalaman di mana pelajar melihat, mendengar dan menilai sejarah secara kontekstual. Jadi selain itu, amalan pedagogi juga penting yang diterapkan ialah pembelajaran secara inquiry, di mana apabila pelajar mengemukakan soalan, membuat pemerhatian dan berbincang berdasarkan maklumat yang diperoleh di muzium itu sendiri. Jadi penggunaan teknologi digital juga turut membantu pelajar merakam maklumat dalam bentuk gambar, video sebagai evidence utama dalam konteks pembelajaran ini. Dan seterusnya, kita dapat lihat dari contoh lawatan kami pada tahun lepas juga ke lawatan perkekalan TLDM Lumut Perak. Jadi dalam konteks rakan pembelajaran, pelajar berinteraksi secara langsung dengan orang sumber iaitu anggota TLDM yang kami temu bual. Jadi bagi mendapatkan maklumat sebenar berkaitan bidang ketenteraan dan keselamatan negara dari segi sudut ekosistem perairan negara. Jadi dari aspek persekitaran pembelajaran pula, pembelajaran luar bilik darjah ini memberi pendedahan autentik dan pengalaman sebenar kepada pelajar. Jadi pendekatan ini mengukuhkan pembelajaran berasaskan pengalaman dan pembelajaran secara inquiry itu sendiri. Apabila pelajar menyoal, menyiasat dan membuat refleksi berdasarkan situasi yang sebenar. Jadi manfaatnya digital di sini juga diterapkan melalui pemhasil video kajian lapangan dan dokumentasi visual sekaligus menyokong pembelajaran bermakna dan berimpak tinggi. Terima kasih. Seterusnya, kita bergerak kepada model pembelajaran pelajar yang merangkumi 3 aspek utama iaitu aspek perhubungan, belajar cara belajar dan aspirasi. Bagi aspek perhubungan, aspek ini dapat dilihat melalui lawatan ke Muzium Berwas Perak. Aktiviti ini mewujudkan kesempurnaan apabila pelajar merasakan diri mereka sebahagian daripada pengalaman pembelajaran sebenar. Hubungan yang merangkai pula terbina apabila pelajar mengaitkan pengetahuan dalam bilik kuliah dengan artifak dan bukti sejarah sebenar. Keadaan ini membentuk persekitaran pembelajaran yang positif sekaligus memperkukuh hubungan interpersonal dan intrapersonal dalam kalangan pelajar. Seterusnya, bagi aspek belajar cara belajar pula dapat dizahirkan melalui lawatan pangkalan TLDM Lumut Perak. Melalui aktiviti ini, pelajar membina kemahiran metakognitif iaitu keupayaan merancang, memantau dan menilai pembelajaran sendiri. Pelajar turut menerima maklumat secara langsung daripada orang sumber serta menunjukkan agensi pembelajaran apabila mereka aktif melaksanakan temu bual, menganalisis dan menilai sumber prima serta menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran sejarah. Bagi aspek aspirasi pula dapat ditunjukkan melalui pembinaan video kajian lapangan. Pembelajaran berasaskan pengalaman ini membantu pelajar membina jati diri sebagai bakal guru kerana pelajar terlibat secara aktif dalam penghasilan bahan pembelajaran. Pendekatan ini juga mengambil kira keperluan dan minat pelajar sekaligus mengekalkan motivasi dan kesedaran terhadap kepentingan pembelajaran sejarah untuk jangka panjang. Beralih pula kepada aspek perhubungan semula, aspek ini juga diteruskan melalui temu bual orang sumber iaitu alumni IPG KPI. Aktiviti ini mengukuhkan kesempurnaan pelajar dalam komuniti pembelajaran di samping membina hubungan interpersonal melalui interaksi langsung secara hubungan intrapersonal melalui refleksi terhadap pengalaman dan nilai yang dikongsi oleh orang sumber. Seterusnya, aspek belajar cara belajar diperkukuhkan melalui pembinaan platform PDP digital menggunakan Google Sites. Aktiviti ini membina kemahiran pelajar dalam penggunaan pelbagai teknologi digital, menggalakkan pembelajaran kendiri serta membantu pelajar menyusun, menilai dan mempersembahkan maklumat sejarah secara sistematik. Akhir sekali, bagi aspek aspirasi juga dapat dizahirkan melalui penghasilan dokumentasi desain secara digital seperti rakaman video, transkripsi dan penggunaan book creator. Tugasan bersifat autentik ini meningkatkan motivasi kendiri, membantu pelajar melihat nilai pembelajaran sejarah dalam kehidupan sebenar serta memastikan pembelajaran tersebut kekal relevan dan bermakna dalam jangka panjang. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita beralih kepada kerangka model 3R. R yang pertama ialah riga yang merujuk kepada keupayaan teknologi untuk meningkatkan tahap pemikiran aras tinggi dan mencabar keupayaan intelektual pelajar. Dalam tugasan SJHK 3223 iaitu sejarah lisan dan pendokumentasian, penggunaan teknologi seperti aplikasi Canva bagi penghasilan infografi refleksi sejarah lisan menuntut pelajar menganalisis data temu bual, memilih maklumat yang signifikan dan mensintesisnya dalam bentuk visual yang bermakna. Selain itu, penggunaan bantuan AI seperti TurboScribe dalam proses transkripsi temu bual membolehkan pelajar memberi fokus kepada pentafsiran dan analisis sumber.
Selain itu, bantuan AI ini juga perlu disemak ketepatannya untuk membuat refleksi kritis terhadap maklumat yang diperoleh. Okey, seterusnya ialah elemen relevance. Relevance dalam kerangka model 3R merujuk kepada pembelajaran yang bermakna kerana berkait secara langsung dengan konteks sebenar dan keperluan dunia pendidikan masa kini. Dalam tugasan sejarah lisan dan pendokumentasian, penggunaan aplikasi book creator untuk membukukan hasil temu bual sejarah IPGM KPI secara digital menjadikan pembelajaran sejarah bersifat autentik. Pelajar juga berperanan sebagai pengkaji sejarah sebenar yang mengumpul sumber lisan, mentafsir maklumat dan mendokumentasikannya dalam bentuk buku digital yang boleh diakses dan dirujuk. Selain itu, bagi subjek SJHK 3233, kurikulum sejarah sekolah rendah, penggunaan Google Site bagi pengurusan dan penyimpanan bahan kurikulum serta hasil pembelajaran menunjukkan amalan profesional guru sejarah abad ke-21. Pembelajaran menjadi relevan kerana pelajar mempelajari kemahiran sebenar yang diperlukan dalam profesional perguruan, iaitu mengurus bahan pengajaran dan sumber sejarah secara digital dan sistematik. Kesannya, teknologi seperti book creator dan Google Site menghubungkan pembelajaran sejarah dengan dunia sebenar serta meningkatkan nilai dan makna pembelajaran kepada pelajar. Dan elemen yang terakhir sekali iaitu relationship, yang menekankan pembinaan hubungan, kolaborasi dan jaringan profesional melalui pembelajaran. Dalam tugasan sejarah lisan dan pendokumentasian, penggunaan Google Meet bagi sesi temu bual bersama alumni IPGM KPI membolehkan pelajar membina hubungan secara langsung dengan individu berpengalaman dengan bidang pendidikan. Rakaman temu bual juga dimuat ke dalam platform digital seperti YouTube dapat memperluaskan jaringan pembelajaran, membolehkan perkongsian ilmu berlaku secara kolaboratif dan berterusan. Teknologi bukan sahaja menghubungkan pelajar dengan sumber ilmu, malah membina jaringan profesional yang menyokong pembelajaran bermakna. Kesimpulan daripada ketiga-tiga elemen dalam kerangka model 3 ini dapat menunjukkan bahawa integrasi teknologi dalam tugasan ini telah menyokong ketiga-tiga elemen model 3R sekaligus memperkukuh pelaksanaan KPPB dalam pembelajaran sejarah. Seterusnya kita beralih kepada kerangka model 3E. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak ke kerangka ketiga iaitu engagement, enhancement dan extension. Pertama dari aspek engagement, penggunaan aplikasi seperti YouTube dan media sosial membantu kami sebagai pelajar untuk merancang pengajaran yang lebih menarik dan konseptual. Paparan visual seperti dokumentasi lawatan, rakaman temu bual lisan dan bahan warisan membolehkan pelajaran sejarah disampaikan secara lebih dekat dengan realiti sekaligus meningkatkan pelibatan aktif murid dalam PDP. Seterusnya melalui enhancement, teknologi profesi memperkayakan kefahaman sejarah. Elemen multimedia seperti video, audio dan visual interaktif membantu pelajar untuk mempersembahkan fakta sejarah secara lebih jelas dan bermakna. Dalam konteks sejarah lisan, rakaman sumber primer membolehkan pelajar untuk menilai sejarah secara autentik dan kritis. Akhir sekali, extension menekankan pembelajaran yang berterusan di luar bilik belajar. Perkongsian bahan dokumentasi melalui platform digital memberi ruang kepada pelajar untuk menggalakkan perbincangan lanjutan, refleksikan diri dan pembelajaran sepanjang hayat. Di sini jelaskan bahawa kerangka kita ini dapat membantu pelajar untuk mengintegrasikan KPPB secara berdesain sekaligus menjadikan pengajaran sejarah lebih hidup, relevan dan bermakna. Seterusnya. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada impak kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna daripada kedua kursus yang telah dibentangkan. Yang pertama, dapat meningkatkan keupayaan pelajar mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah dalam pembelajaran sejarah. Yang kedua, dapat memperkaya pembelajaran berasaskan inquiry, pembelajaran berasaskan pengalaman, pembelajaran kendiri dan juga pembelajaran bermakna. Dan yang ketiga, dapat memperkukuh pembentukan identiti dan jati diri serta memanfaatkan lagi profesionalisme sebagai seorang guru. Oleh itu, kita dapat lihat KPPB dalam kedua kursus ini berperanan penting dalam membentuk pelajar yang sejarah berfikiran kritis dan berupaya untuk membuat penilaian berasaskan bukti-bukti yang telah ditemui melalui penggunaan sumber yang sahih, sekaligus dapat meningkatkan lagi jati diri dan juga semangat patriotisme serta tanggungjawab sebagai warga negara. Baiklah, sekian sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.